Jom kita bongkar satu misteri angkasa lepas. Macam mana bulan kita tercipta? Pernah tak masa anda tengok bulan, anda terfikir, dari mana datangnya ya? Untuk sekian lama, para saintis ada satu cerita yang macam filem aksi. Ia dipanggil hipotesis hentaman raksasa. Bunyi macam gempak kan? Jom kita tengok. Bayangkan satu objek gergasi nama Theia, bam, hentam bumi. Serpihan habis terpelanting. Lepas tu, semua serpihan ni bercantung balik disebabkan graviti dan jadilah bulan. Tapi kan, cerita hebat ni sebenarnya ada satu masalah besar. Para saintis jumpa satu benda yang tak kena. Mereka panggil masalah kembar kosmik. Ikut teori ni, bulan patutnya lain dari bumi. Tapi bila disiasat, sama pula. Kalau bukan satu hentaman besar, macam mana pula dengan banyak hentaman kecil? Ya, bukan satu, tapi mungkin 3 hentaman atau lebih. Inilah dia, hipotesis pelbagai hentaman. Kisah yang ini pula sama sekali berbeza. Jadi, banyak hentaman kecil berlaku dan setiap satu cipta anak bulan sendiri. Lama-kelamaan, semua anak bulan ni bercantum dan jadilah bulan besar yang kita kenal.